Kalau makan lauk saja tak sedap, kena ada kuih dia ataupun kena ada orang cakap pencuci mulut dia. Resipi kita yang kedua ataupun juadah berbuka puasa kita yang kedua, kuih kaswi. Wow, telan air liur dengan kuih kaswi kan. Selalu petang-petang kita lalu tepi apa ni? Tepi-tepi jalan, balik rumah, singgah beli kat makcik. Tak payah dah lepas ni. Buat sendiri. Alright, bahan-bahan untuk kuih kaswi kita. Tepung gandum, lebih kurang dalam 1,5 cawan. Kalau nak senang, kalau kita boleh ukur dalam 350 gram ke 300 gram pun dah cukup dah. Gula merah. Kita akan buat dia punya ni dah. Kejap lagi kita akan buat air gula. Kita nak bancuh sekali dengan ni. Kat sini ada kapur. Kapur yang apa? Untuk dimakan. Jangan pula pergi ambil kapur yang apa ni, whiteboard ke blackboard tu memang tak boleh. Kapur blackboard memang tak boleh. Daun pandan 2 tangkai untuk kita masukkan dalam air gula tu nanti. Dan kelapa parut yang putih. Jangan pakai kelapa parut yang hitam tu tak mari yang rasa dia. Mula-mula kita nak buat apa? Kita nak cairkan dulu gula ni Nyalakan api. Panaskan periuk. Masukkan lebih kurang dalam 1 cawan air Masukkan je. Tak apa, kejap lagi kalau agak dia pekat sangat kejap lagi kita boleh ni. Kita boleh tambah air masa kita kacau tu. Alright, masukkan kita punya gula merah bukan gula Melaka. Nak pakai gula Melaka pun boleh juga, tapi saya syorkan pakai gula merah macam ni lah. Okey, kacau dia. Just sekejap je, tak perlu nak tunggu dia mendidih pun tak apa. Sampai gula tu hilang. Kita dah boleh angkat dah. Alright, dah cair dah. Kejap je. Kita nak sejukkan dia. Kenapa kita tak nak dia panas Kalau dia panas kejap lagi kita masuk, tepung ni masak dia berketul, tak sedap. Sebab apa? Kejap lagi kita dah nak ada cair-cair, lepas tu kita nak tapis dia, kita nak kukus. Kita nak masak sekali lagi. Masukkan daun pandan. Alright, sekarang kita nak buat apa? Kita nak gaulkan dulu gula dengan garam sedikit dekat kita punya kelapa parut ni. Gula sikit. Garam sikit. Biasalah, tak ada MSG apa, pakai gula garam cukup lah kan. Alright, gaulkan je. Wow, sedap ni. Ni kalau boleh rasa tak boleh. Bulan Ramadan. Kan kejap lagi tak puasa habis. Alright, dah gaul baik dah semua. Masukkan tepung. Lebih kurang dalam 1,5 cawan. Agak-agak je. Kita nak masukkan air ni Pastikan dia tak panas sangat. Kan kejap lagi panas, masak pula dia kan. Alright, air gula kita pun dah cantik. Dah sejuk dah. Tak ada asap dah. Alright, kita masukkan je. Ingat kacau perlahan-lahan Jangan masuk sekaligus. Sebab apa, kejap lagi dia terlampau ni masuk sekaligus dia pekat. Ni kita masuk pelan-pelan. Nampak? Sikit-sikit masuk. Tu dia. Kalau kita letak 300 gram tepung, 350 ml air. Ni macam ni, dia ni sikit. Dia kekurangan kasih sayang ni. Kekurangan air. Tak apa, tak ada masalah. Kita masukkan sedikit air lagi. Kan kejap lagi kita takut dia berketul dalam tu. Sikit air sikit. Masuk perlahan-lahan. Alright, masukkan air kapur. Lebih kurang dalam 1 sudu ke setengah sudu kan macam tu. Air kapur Tahu tak sebab apa dia orang masukkan air kapur? Untuk menaikkan warna dia, nampak? Masuk air kapur je dah naik warna dia. Untuk memekatkan dia lagi. Alright, kita ambil kita punya loyang. Letak minyak sikit supaya dia tak lekat. Dah cukup dah. Kita letak minyak sikit. Lepas tu kita ambil tisu ataupun daun pandan. Kita ratakan dia supaya dia tak lekat nanti. Kena ada periuk pengukus. Nampak tu. Jeng. Masukkan air. Air dia agak-agak dalam suku ataupun separuh periuk tu Jangan masuk banyak sangat. Agak-agak je. Kalau masuk banyak sangat nanti tenggelam periuk pengukus kita ni. Habis. Pergi agak-agak je. Dah ada periuk cantik, dah ada loyang cantik kat sini. Buat apa lagi kan? Tuang je lah. Nampak? Cantik dia punya apa ni? Dia punya kepekatan dia tu. Sekejap kita test tengok. Macam ni Kalau nak angkat dengan sudu macam ni. Okey, kita ambil. Kita tengok berapa titis dia last kali tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cantik. Dia kalau 6 titis ataupun ke 7 titis lepas kita apa ni? Goncangkan sudu ataupun garpu ni, dia dah hilang dah ni. Lepas tu tahap ketekalan dia ataupun tahap kepekatan dia tu. Nak sebut. Bukan main susah. Dah siap dah macam ni. Dah tuang dalam loyang macam ni. Nak buat apa sekarang ni? Kita nak kukus. Jom kita kukus. Alright, kita nak start kukus kita punya kuih. Kita pakai periuk kukus Jangan pula pakai apa? Grill pemanggang. Sekejap lagi. Pai yang tu. Kalau pakai yang tu, pai. Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak terbalik je. Tak ada.
Cantik. Biar tangkai dia duduk kat atas. Sebab apa? Kalau tangkai dia duduk kat bawah, kejap kita nak angkat susah. Baik punya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih letak lah. Nampak. Kasih tutup lah. Senang je nak kukus dia. Tak lama mana pun. Lebih kurang dalam 20 minit ke kan. Kejap lagi kita tengoklah dia punya masak dia macam mana kan. Kita cucuk dengan lidi ke. Kita test dengan garpu ke. Baik, mari kita usyar. Apa jadi kita punya kuih kasui. Senang je. Angkat penutup dia. Macam volcano. Nampak kita cucuk dia Kita cucuk dia dengan lidi ke dengan garpu ke, dia tak ada lekat tepung kiri kanan tu. Bermakna kuih kita dah pun siap. Padamkan api macam biasa. Kita angkat kasih keluarlah. Bahaya. Hati-hati Alright. Sejukkan dia kat situ. Cantik. Nampak. Dah pun siap dah kita punya kuih kasui kita. Nak sebut pun terbelit-belit dah. Kuih kasui. Mari kita potong tengok apa dia jadi. Suka nak potong bentuk trapezium ke? Prisma ke? Nampak saya potong-potong ni tak pandai sangat. Main belasah je ni. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak melekat tu. Cantik ya. Masukkan dalam kelapa, gaulkan dia. Tercedok pula dengan dia punya tu sekali kan. Dia. Inilah nama dia kuih kasui. Ni macam ni kira jadilah ni. Nak macam mana lagi kan? Maklumlah orang bujang. Alright. Ni dia kuih kasui kita. Senang je nak buat. Tak susah mana pun. Kalau awak-awak semua follow step by step. Bahan-bahan pun saya dah tunjukkan macam mana. Cuba jangan tak cuba orang bujang. Sebab apa? Masak sendiri lebih terjamin kebersihan dia. Jimat pun jimat. Sedap. Mestilah sebab kita masak sendiri. Air tangan kita.